Beginilah keadaan semasa pokok lokio 2 minggu sebelum Hari Raya, sebelum saya balik kampung untuk bercuti. Manakala ini pula 2 minggu selepas Raya. Nampak tak perbezaannya kawan-kawan menjadi semak samun bekas tanam ni. Pokok lokio pun dah tak nampak. Jadi pada kali ini saya nak bersihkan bekas tanam ni. Saya pun tak tahu kawan-kawan sama ada pokok lokio ni masih ada atau tidak. Namun saya yakin pokok lokio ni masih bertahan disebabkan pokok lokio antara tanaman yang mudah untuk ditanam dan jarang untuk mendapat penyakit. Rumput-rumpai yang tumbuh ada juga yang menyerupai seakan-akan pokok lokio. Boleh tersalah cabut nanti dibuatnya. Semasa mencabut rumput-rumput yang tidak berkaitan ni, apa yang merisaukan saya adalah pokok lokio ni terputus akarnya pula. Jika terputus akar, sudah pasti pokok lokio ni akan terganggu kesuburannya. Namun semasa saya mencabut ni, terjumpa pula masalah lain, iaitu semut. Nampaknya kena cari cara lain pula kawan-kawan. Selain membersihkan bekas tanam ni, semut-semut ni kena halau juga. Untuk langkah pertama mengawal serangga perosak seperti semut ni, saya akan gemburkan semua tanah yang ada di dalam bekas tanam ni dan kemudian saya akan jemurkan di bawah matahari. Inilah kaedah yang paling mudah untuk menghalau semut ataupun serangga perosak yang lain yang menjadikan media tanam ni sebagai habitatnya. Dalam masa beberapa hari ini saya rehatkan dahulu pokok lokio. Saya siram sahaja kawan-kawan tanpa saya berikan sebarang baja.